Aku tahu korang semua takut. 2 orang pensyarah kita mati dalam minggu ni. Semuanya berlaku dalam kampus. Aku tak akan biarkan semua warga UMK dan ketakutan. Aku janji, kita akan aman. Assalamualaikum semua. Semua sedia maklum tentang kes kematian pensyarah di Universiti Malaysia Kelantan, UMK. Kes melibatkan kematian 3 orang pensyarah. Saya tahu semua pihak akan memandang serong terhadap kami pihak polis oleh sebab gagal mencegah kematian untuk kali ketiga. Jujur saya kesal. Tapi kes ni bukannya kes biasa. Laporan forensik menyatakan bahawasanya mangsa mati bunuh diri. Dalam erti kata lain, kami memperoleh jalan buntu. Tuan, dalam 3 kes. 3 tak ada suspek, tak ada motif, tak ada pendakwaan. Itu bukan jalan buntu tuan. Itu tanda-tanda pihak tuan, pihak polis tengah sorokkan something. Ke pihak tuan sekarang ni tengah sorokkan someone at somewhere else? Sudah. Cukup. Korang semua ingat, aku ni main ke? Sial! Korang semua ingat, kes ni semudah macam ni ke? Ketiga-tiga mangsa disahkan mati bunuh diri, dan itu adalah fakta. Korang nak kata apa? Korang tak boleh kata apa. 10 tahun aku jadi polis. 10 tahun aku berpangkat inspektor. Tak pernah lagi aku menghadap kes serumit ini. Tak pernah lagi. Sayang, awak okey tak? Rindu papa ke? Saya faham. Kadang bila kita rindu seorang ni boleh menyakitkan diri sendiri. Tapi saya ada bawa roti yang awak suka tu. Nah. Sayang, Ya? saya nak tanya awak sekali lagi. Apa yang jadi antara awak dengan papa sebelum papa mati? Kan saya dah cakap, saya bincang assignment dengan papa.
Sama macam saya cakap dengan polis. Tipu. Awak tipu. Tengku Indra tak sama. Awak jujur dengan saya sekarang juga. Kau tak setikam pen ni dekat leher saya. Macam, tengok macam ni. Okay, fine. Awak nak saya jujur. Sebenarnya, saya yang suruh Papa bunuh diri. Tapi saya tahu awak memang susah nak percaya. Tapi inilah hakikat dia. Sama macam mana saya suruh Encik Aiman dan juga Madam Kristina untuk bunuh diri. Tapi, Papa awak tu degil. Nak kena cakap depan-depan baru jalan. Setakat chat, telefon, tak jalan. Kenapa? Kenapa awak buat macam tu? Awak tahu kan Papa sayang awak macam anak sendiri. Saya faham perasaan awak. Tapi awak kena tahu yang Papa tu tak sebaik yang awak fikir. Dan tak sebaik yang orang pandang. Orang mungkin kenal Dr. Syed Azman, pensyarah UMK yang baik dan alim. Tapi ramai orang tak tahu sebenarnya Papa awak tu hanyalah seorang lecturer yang pervert, suka cabut student, ugut orang bila orang tak dengar cakap. Itulah Papa awak. Awak jangan nak mengarut Indra. Papa tak macam tu. Saya kenal dah Papa saya. Nah, bukti. Saya tahu awak takkan percayakan saya. Dalam tu, ada semua bukti-bukti yang awak nak tengok. Sekarang awak percaya kan? Tapi awak tak perlu sampai suruh Papa bunuh diri. Awak boleh je kan buat bukti dekat pihak polis. Awak tak perlu jadi hero yang nak tegakkan kebenaran lah. Kebenaran? Siapa kata saya nak tegakkan kebenaran? Saya memang nak Papa mati. I reflect all their sins and force them to kill themselves. Saya memang nak orang mati. Saya nak jadi satu-satunya orang jahat dalam muka bumi ni. Apa merepek ni Indra? Tapi cuba awak fikir. Kenapa Papa senang sangat terima saya dalam family awak? Bukan sebab saya kaya, bukan sebab keturunan dan juga bukan sebab saya bijak. Tapi sebab saya seorang je yang boleh faham dengan perangai gila dia tu. Saya ni jahat Akira. Tapi awak tak jahat pun dengan saya. Orang yang awak tak dapat pun awak baik. Saya ni bunuh orang Akira. Maybe orang lain pandang saya baik. Tapi tu tak mengubah hakikat dia. Saya ni orang jahat. Macam mana awak boleh jadi macam ni? Macam mana maybe lepas bonda saya mati. Entah. Saya percaya jauh dalam diri awak masih ada sisi baik. So, awak nak lepaskan saya macam tu je? Tak nak report polis? I can fix you. Jendela terbuka tak untuk kau melihat